Assalamualaikum tuan-tuan dan juga puan-puan, Rashdan dari Rad Motoring di sini tuan-tuan. Hari ni saya ada dua buah sedan yang sangat-sangat ekonomi, jimat dari segi minyak, road tax dan juga spare part. Nak jaga mudah, nak bagi anak, isteri ataupun tuan-tuan sendiri yang nak pakai pun sangat-sangat berbaloi tuan-tuan. Market kereta ni harga dia masih lagi agak tinggi tuan-tuan, okey? Tapi saya nak jual murah-murah saja. Okey, yang pertama ni tuan-tuan, saya ada Toyota Vios 1.5 yang ni e-spec tahun 2010 tuan-tuan. Condition kereta memang sangat-sangat cantik. Yang ni datang dengan color grey tuan-tuan. Bunga tayar pun masih lagi tebal. Yang ini dalaman dia pakai fabric seat tuan-tuan. Mileage baru 94,000 sahaja. Kereta ni satu owner pakai dari baru tuan-tuan. Dari segi enjin, gearbox dan aircon sangat-sangat baik, sangat-sangat tip-top. Okey, dia punya undercarriage, barang bawah pun masih lagi ketat. So tuan-tuan bawa kereta ni tak ada bunyi yang pelik-pelik tuan-tuan. Okey, seat pula tak ada koyak, tak ada kotoran. Kita dah siap buat cleaning, dah siap polish tuan-tuan. Kereta memang sangat-sangat cantik. Nak bagi dekat anak-anak masuk college pun sesuai tuan-tuan. Yang ini satu owner pakai, saya nak jual dengan harga 22,800 sahaja. Harga ni dah termasuk dengan proses tukar nama dan puspakom. Tuan-tuan standby road tax dan insurans sahaja. Okey, yang kedua ni tuan-tuan, warna purple. Yang ni Toyota Vios 1.5 e-spec juga. Tapi yang ini tahun 2011 tuan-tuan. Datang dengan color purple. Tayar pun pakai Continental tuan-tuan. Owner memang jaga kereta. Yang ini pun satu owner pakai sahaja dari baru. Cumanya mileage dia agak sedikit tinggi tuan-tuan. 290,000. Tapi yang ni dah siap dengan Android player tuan-tuan. And then seat pun dah pakai leather seat. Tuan-tuan tengok carpet pun tuan-tuan tahu. Kereta ni memang dijaga dengan baik. Raito ni memang satu-satu brand aftermarket yang baik lah tuan-tuan. Okay, seat bahagian belakang pun masih lagi cantik. Masih lagi tip-top. Aircon pun sejuk beku. Gearbox tak ada masalah. Engine pun tak ada leaking. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ambil nombor plate ni. Tuan-tuan boleh cek sejarah kereta ni, tak ada masalah. Okey, yang ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 20,800 sahaja. Harga dah siap tukar nama. Dah siap puspakom. Siap boleh nego lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan offer saya harga yang berpatutan, InsyaAllah saya akan lepaskan dekat tuan-tuan. Okey, kepada tuan-tuan yang berminat nak datang tengok kereta, nak test drive, nak bawa foreman, nak check, boleh kontak saya, nombor dekat atas. Saya berada di Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.